Apakah hukum memberi duit raya? Adakah ia sama seperti budaya masyarakat lain seperti Cina yang memberikan hampau? Jom kita tengok. Pemberian duit raya ni merupakan salah satu budaya yang sangat baik di mana ia adalah cara untuk kita berkongsi kebahagiaan, berkongsi kegembiraan di hari Lebaran. Kedua, ia juga merupakan sedekah yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi, menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahawa gembira pada hari perayaan adalah merupakan salah satu syiar Islam. Jadi cara kita menzahirkan kegembiraan adalah dengan memberikan duit raya kepada ibu ayah, sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handai dan sebagainya. Jadi, kalau ikutkan di sini, hukum memberi duit raya adalah harus dalam Islam. Okay, isu yang kedua, adakah ia menyerupai ataupun tersyabuh mengenai budaya masyarakat lain ataupun agama lain? Jadi kalau kita ikutkan di sini sebenarnya memberikan duit raya tidak menyerupai langsung dan mana-mana budaya masyarakat lain ataupun agama lain. Kerana di sini kita mengambil kira salah satu kaedah fiqh mengatakan bahawa al-aslu fil asya' al-ibah. Asas kepada sesuatu perkara yang bukan ibadah itu adalah harus. Jadi tidak ada isu langsung di mana pemberian duit raya ni sama menyerupai dengan budaya agama kaum lain. Wallahu a'lam.